Please brother. Berikut merupakan antara transkripsi titah Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor yang menarik untuk dikongsikan bersama rakan-rakan. Namun ada perkataan dalam bahasa Inggeris saya ubah ke bahasa Melayu. Sebelum saya beredar, saya ada satu soalan kepada MFL. Saya tidak pasti kerana undang-undang bola sepak ini agak rumit. Jika mana-mana perlawanan, jika mana-mana pegawai kelab menghantar mesej kepada pengadil atau kepada pengarah pengadilan dan seterusnya, serta memberi tekanan berhubung keputusan yang dibuat, adakah ia dianggap sebagai rasuah atau tidak? Kerana ia cuba mempengaruhi pengadil. Seperti dahulu jika kita lihat kes Juventus, pengarah sukan mereka yang bernama Mogi telah cuba mempengaruhi pengadil, memberi tekanan kepada jawatan kuasa pengadilan supaya berpihak kepada Juventus. Adakah ia salah atau tidak? Jadi saya rasa sebelum sesiapa bercakap mengenai pengadil, mungkin ini untuk Selangor FC lihat. Ini adalah perbualan antara Datuk Seri Syahril Mokhtar dengan Ketua Suruhanjaya Pengadil. Please brother. Tolong, pressure, apa? Membuat keputusan. Anda tidak boleh campur tangan dalam urusan pengadil. Semudah itu. Please brother, seluruh Malaysia melihat apa yang berlaku, dan sebagainya. Dan mesej seperti ini kerap berlaku antara pihak jawatan kuasa pengadil. Itu sahaja yang ingin saya sampaikan. Jadi jika boleh, sebelum kita mempersoalkan apa-apa, lebih baik kita menilai diri sendiri terlebih dahulu. Saya berharap anda semua boleh mengeluarkan satu kata putus untuk menyelamatkan apa yang dikatakan sebagai bola sepak yang kononnya sudah mundur ini. Pada pandangan saya, anda mempunyai satu pasukan yang mewakili Malaysia di peringkat tertinggi. Ini tidak pernah berlaku sebelum ini. Sekurang-kurangnya ada sesuatu untuk dibanggakan. Saya juga berharap kita dapat, seperti yang telah dinyatakan tadi, melalui modul ini, mengembalikan semula bola sepak kepada rakyat. Anda boleh menelitinya. Itu sahaja yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 29 April 2026, Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor.